jangan overclaim. Memang yang ini adalah yang sangat-sangat serius, kerana di luar kan pagi kan ramai orang mereka atas sangkakan, produk PE ni sangat bagus. Lepas tu mungkin mereka akan overclaim. Saya cakap okay, so yang ini tadi kerana I ni clamping di sini kan, I terdengar seorang orang asing dia cakap, I biar siapa-siapa tu satu brand, dia cakap produk ni seberapa bagus. Lepas tu dia cakap ini memang sangat overclaim lah, sangat terlalu lah. Okay, so bagilah CY cakap memang CY memang tak sokong yang overclaim yang macam tu. Okay, so biasanya kita pun tahu yang ini produk untuk makanan berfungsi ataupun kita cakap suplemen, dia ni adalah berfungsi untuk mencegah, okay, ataupun bagikan kita punya badan semakin okay, semakin baik. Dia bukan menyembuhkan kita punya sakit-sakit. Okay, so ini kita memang kena ambil perhatian lah, kerana sesetengah orang mungkin dia ambil yang ini boleh mengubati. So biasanya kita akan cakap mengubati. Okay, so kita kena profesional lah kan. So yang ini memang satu yang perkara yang kita mesti ambil perhatian lah. Okay, so kita kena tahu produk PE ni biasanya kalau kita dengar seseorang tu cakap dia baik untuk apa-apa sakit, kerana yang ini biasanya akan dicakap oleh kita punya pengguna. Okay, dia review, dan lepas tu dia sebenarnya dia bukan terus mengubati kita punya sakit-sakit tu, tapi dia bagikan kita punya sel semakin baik. Lepas tu sel tu dia pergi kerja sendiri, maka kita punya badan pun semakin sihat. So dia bukan bagi mengubatikan sakit tu. So kita kena profesional lah kan. Okay, so sila followkan CY untuk info yang seterusnya. Nama saya CY. Sila like, share dan komenkan video ni, dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.